Perjuangan bola sepak Malaysia tak berhenti di sini. Kembali ke FM, ini respon Tunku Ismail. Sebelum kita mendalami, saya mengingatkan anda untuk mengklik tombol langgan dan hidupkan pemberitahuan supaya anda tidak terlepas berita terkini bola sepak terhangat di saluran ini. Jom, mari kita bahas. DYM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, menyifatkan isu hukuman FIFA ke atas FAM dan 7 pemain negara tidak akan menghentikan perjuangan bola sepak Malaysia. Perkara ini ditegaskan baginda apabila diminta mengulas sama ada revolusi bola sepak negara menemui kegagalan atau sebaliknya. Tunku Ismail yang juga pemilik pasukan Johor Darul Takzim menyifatkan isu ini sebagai rintangan kecil buat skuad negara. Justru baginda melihat ini tidak akan menghalang perjuangan bola sepak negara daripada terus maju, terutama dalam konteks skuad kebangsaan. Ini bukan kegagalan. Ini pandangan saya secara peribadi. Ini cuma rintangan kecil di mana kita perlu lawan, kita tiada pilihan. Takkan kita nak serah kalah? Takkan kita nak tunduk? Berani kerana benar? Kita ada dokumen yang sah walaupun dalam era teknikal FIFA boleh membuat satu keputusan sebab itu di bawah kuasa dan SOP dia. Kita kena lawan walaupun kena lawan seberapa lama kita kena lawan juga, katanya dalam sidang media hari ini. Tunku Ismail turut menyifatkan perjuangan untuk membantu 7 pemain negara yang digantung perlu dibuat kerana mereka telah berjuang demi Malaysia di atas padang. Justru pada hematnya, pada masa beginilah mereka perlu dibantu agar dapat membantu mereka kembali beraksi. Tak adil juga kita tinggalkan pemain-pemain macam begitu saja. Kerana kita boleh lihat dengan mata kita sendiri, semasa mereka mewakili negara, komitmen dan semangat mereka memberi kita mata. Bagi saya, jika mereka tentera kita, kita tidak sepatutnya tinggalkan mereka di belakang. Kita perlu sokong mereka. Itu pandangan peribadi saya. Status Riawan FAM berhubung dengan hukuman yang diterima Badan Induk itu dan 7 pemain negara bakal diketahui pada 30 Oktober ini. DYM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, tidak berminat kembali menggalas peranan sebagai Presiden FAM. Hal ini dinyatakan baginda apabila diminta mengulas tentang situasi yang menyelubungi jawatan Presiden Badan Induk itu. Jawatan Presiden FAM kosol apabila penyandangnya Datuk Muhammad Johari Ayub meletak jawatan pada akhir Ogos lalu. Susulan itu, Timbalan Presiden FAM Datuk Wira Yusof Mahadi menggalas peranan sebagai pemangku Presiden sehingga Kongres FAM seterusnya pada taluh hadapan. Apabila ditanya sama ada berminat untuk kembali memikul tugas berkenaan, Tunku Ismail memaklumkan baginda tidak berminat mengisi jawatan tersebut. Ini kerana pada hemat baginda, sesiapa yang menyandang jawatan Presiden FAM perlu memberi tumpuan sepenuh masa kepada Badan Induk itu. FAM sudah memiliki Presiden, saya pernah berada di situ dan saya rasa dari segi masa, saya tak boleh beri tumpuan penuh kerana saya juga memikul tugas rasmi lain. Justru kita percaya orang yang lebih berkelayakan boleh menguruskan FAM dengan lebih baik. Seorang Presiden kena beri tumpuan sepenuh masa, katanya dalam sidang media hari ini. Tunku Ismail turut memuji Presiden Kehormat FAM Tan Sri Haji Hamidin Haji Muhammad Amin kerana menjalankan tugas dengan baik semasa memikul jawatan itu selama 2 penggal. Saya fikir pada ketika itu Datuk Hamidin melakukan satu tugas yang bagus kerana beliau sentiasa ada. Tak kira sama ada untuk pasukan remaja atau pasukan senior. Saya ada banyak tanggungjawab lain, jadi saya tak boleh berada di situ. Di samping itu, saya tak berminat untuk kembali sebagai Presiden FAM. Tunku Ismail pernah memikul tugas sebagai Presiden FAM dari tahun 2017 hingga 2018. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jangan lupa untuk suka video ini jika anda suka. Komen di bawah jika anda mempunyai pemikiran lain. Dan langgan untuk lebih banyak berita bola sepak Malaysia. Jumpa lagi dalam video seterusnya.